Dua wakil gabungan rakyat Sabah GRS dan satu daripada Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO diangkat sebagai tiga timbalan Ketua Menteri Sabah yang baharu. Mereka ialah Presiden Parti Bersatu Sabah PBS, Datuk Seri Joakim Gun Salam, Setiausaha Agung Gabungan Rakyat Sabah GRS, Datuk Seri Masidi Manjun dan Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO, Datuk Iwan Benedict. Perkara itu diumumkan Joakim yang mewakili Ketua Menteri, Datuk Seri Haji Jinur, di kediaman rasmi Ketua Menteri di Sri Gaya sebentar tadi. Kepada semua para menteri yang baru dilantik, saya ucapkan tahniah atas pelantikan anda. Tanggungjawab ini besar maknanya. Dan saya berharap agar anda memikul amanah ini dengan dedikasi yang tidak berbelah bahagi. Berkhidmat kepada rakyat Sabah tanpa mengira latar belakang dan laksanakan tugas dengan penuh integriti. Joakim turut memegang portfolio Menteri Kerja Raya dan Utiliti, Masidi sebagai Menteri Keuangan dan Iwan selaku Menteri Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan. Selain itu, Datuk Arifin Arif dilantik sebagai Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Jamawi Jaafar, Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Rubin Balang, Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk James Ratib, Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi. Manakala Datuk Jafri Arifin sebagai Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Julita Mojungki, Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat dan Datuk Nizam Titingan, Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif.